Okey guys, video ni tentang mindset. Jadi apa mindset yang kita nak cuba ubah kat sini? Kat sini datangnya kita punya quote kat sini. Success or failure is your choice, don't blame others. Sedang cerita, anda nak buat kerja renovation, anda kena ada mindset yang betul. Jangan asyik nak salahkan orang. Anda tak pernah salah ke? Sebenarnya ini semua bermula dari sebab yang initiate projek itu anda, yang kena buat keputusannya anda, yang memilihnya anda. Jadi kita jangan guna blame factors, jangan guna blame game. Kat sini kita datang mindset. Aku kena ready dulu, aku kena tahu benda ni supaya aku boleh nampak benda-benda yang patut dielakkan supaya kita boleh dapat successful project di mana money well invest, dapat apa yang kita nak dan kita ada peace of mind, tak ada kena legally anything from PBT ataupun sesiapa saja yang berkaitan. Okey, kita nak reset mindset kita nak kena ada info, kita nak ada pengetahuan. Jadi info apa yang anda nak kena tahu? Yang kita ada sebut tadi dua kategori yang anda nak kena tahu. Preliminary info, yang kedua anda nak kena tahu workflow renovation tersebut. So yang kali ini saya touch sedikit in depth tentang preliminary info, ke arah mana yang anda nak kena fokus. Ada beberapa orang kata info yang utama yang rasa as a starting point is a good guideline for you to kickstart your own renovation project. Okey, yang pertama kita sebut pasal undang-undang. Kat sini yang saya sebut tadi, kita tak boleh nak buat suka hati. Kita dekat Malaysia ni ataupun dekat mana-mana, kita takluk dengan undang-undang. Okey, kita dengan untuk perumahan ni dia ada akta dia, dan siapa yang kita terlibat biasanya dengan PBT, pihak berkuasa tempatan. Kalau kata pihak berkuasa tempatan ni siapa pula? Kalau anda duduk kat area Kajang, anda kena pergi dekat MPKJ. Kalau anda duduk kat Shah Alam, anda kena berurusan dengan MBSA. Yang penting setback ni adalah infonya kita nak cakap dekat sini. Sebab ramai yang beli, contoh ni kalau kita cakap pasal buat keputusan, oh saya nak beli rumah, saya nak corner lot, corner nampak tanah banyak kat tepi, tapi ultimately bila dah beli nak renovate, corner nak extend sampailah ke pagar ataupun boundary, sebenarnya tak boleh. Sebab ni rumah anda dah sampai setback yang dibenarkan, tak boleh extend langsung, dah rasa macam sia-sia, nak merayu pun dah tak boleh, tapi rumah dah beli. Kat sini kita letak, anda kena ada pengetahuan pasal setback. Apa itu setback? Anda kena lihat dalam video kami yang berbayar. Anda subscribe lah video-video kami untuk tahu lebih detail. Ada tajuk khusus untuk pasal setback ini. Okey, kita sambung bab reset mindset ni, info preliminary yang anda kena tahu. Yang kedua adalah tentang property type ni. Ramai yang tahu pasal kepentingan yang anda kena sedar bila anda beli rumah tu, dia ada sama ada jenis strata ataupun jenis individual. Sebab jenis ini akan kata mencorakkan apa yang anda boleh buat dan apa yang anda tidak boleh buat. Tentunya strata ni dia termaktub di bawah Undang-Undang Strata Negara. Dia ada akta dia. So basically ada benda yang tak boleh nak buat. Mostly banyak yang tak boleh nak buat. Ramai yang tak tahu ada undang-undang dia. Okey. Kat sini kita datangnya rules. Jadi kalau untuk individual ada rules dia nak buat apa yang boleh, apa yang tak boleh. Strata lagi ketat, dia ada rules dia apa yang boleh, apa yang tak boleh. Okey, next. Bila kita nak buat something, tentulah kita nak tahu timeline dia. Berapa lama nak buat kan? Kalau kita start hari ni, besok ke boleh habis? Kalau kita start hari ni, seminggu, logik ke? Kan kadang-kadang pernah ada klien cerita kat kami, dia nampak rumah jiran saya ni buat projek ni macam ni tak sampai 2 minggu dah siap. Saya pun terperanjat, tengok extend besar juga, boleh tahan. Sebab dia ada benda-benda yang logik, ada benda yang kata benda scientifically, benda tu kalau kita tengok benda ni tak praktikal pun kalau you nak buat dalam masa yang terlalu cepat. Kan kadang-kadang benda tu kita simen, konkrit tak habis lagi, tak cure lagi pun, tak cukup keras, tak cukup matang lah orang kata, tiba-tiba you buat benda tu dengan sangat laju. Mungkin kaedah benda tu ada kesan ataupun impact dia pada masa yang akan datang. Jadi timeline ni penting, kita nak kena faham benda yang praktikal, benda yang tak praktikal langsung. Kadang-kadang benda tu nampak macam orang lain boleh buat, kenapa saya tak boleh dah buat laju macam tu? Ini adalah faktor yang anda kena faham. Timeline kita akan terangkan dalam kita punya video-video yang anda boleh subscribe nanti, tentang macam mana kita nak tahu estimated timeline bergantung kepada apa? Skop kerja anda. Okey, mindset. Apa lagi info yang penting untuk anda tahu? Tentulah skop kan. Skop kerja anda nak buat something, apa skop yang anda nak buat? Contoh, kalau anda nak buat extend. Anda nak extend, selalu orang nak extend dapur lah, kan nak extend kat tepi lah dan sebagainya. Tapi anda nak kena clear skop extension ni, apa yang boleh dibuat, apa yang tak boleh dibuat, macam mana cara dan keadaan yang terbaik untuk buat, apa benda yang anda nak kena consider, itu anda kena faham. Jadi clear dengan skop. Kalau anda nak buat kerja-kerja bahagian dalaman, apakah permit berkaitan, adakah kena kata ada undang-undang khusus ataupun ada benda-benda yang kita patut elakkan, do and don'ts dalam kerja-kerja interior. Okey, dan juga kalau anda even nak buat rumah baru sekalipun, nak buat banglo kan, apa skop kerja dia, anda nak buat macam mana kan, tanah atas jenis pertanian ke, tanah jenis bangunan ke, benda tu semua anda kena ambil tahu sebab dia ada kata dia punya limitation. Jadi skop ni, contohlah kalau kita nak go for details kan, kalau kita nak buat kerja extend ni biasa akan ada dua benda ni lah yang utama most of the time
kan. Salah satu adalah kita panggil map. Apa itu map? Map ni ialah mechanical, electrical and plumbing. 3 elemen ni biasanya akan masuk juga dalam skop sama ada external ke, interior ataupun bina rumah. Map kan. So apa tu map? Kalau nak tahu lebih lanjut, anda kenalah subscribe. Finishing ni lah tentang material apa nak pakai, kabinet ke, nak buat plaster ceiling ke, nak buat lantai tas ke, nak buat SPC ke, nak cat pakai colour apa. Kat sini finishing. Apa yang anda rasa benda yang betul, apa yang baik, apa yang terbaik, apa yang sesuai atau tak sesuai, itu anda kena subscribe. Kita akan terangkan dengan sangat detail benda-benda ni, apa yang ni do and don'ts tentang skop kerja dan juga dari segi kriteria ataupun faktor-faktor ataupun elemen dalam skop-skop kerja itu, seperti map ataupun finishing. Okey, dalam kita punya skop pun kita akan terangkan dalam kita punya subscription ialah kaedah, method. Kalau kita nak buat benda ni, macam saya cakap dalam video-video dahulu, kita ada kaedah ataupun good practice macam mana benda-benda dibuat. Kalau macam pasang shilling, apakah good practice? Berapa jarak antara besi untuk support kan, supaya benda tu tak roboh. Contoh kalau kita nak cat dinding pun, kita nak kena undercoat ke, nak pakai apa beza antara primer dengan sealer, kita punya top coat tu nak pakai apa, jenis yang macam mana. Dia bukan setakat pilih color, tapi dia ada jenis-jenis cat yang kita nak kena consider. So benda-benda ni kita banyak kongsikan dalam kita punya subscription video. Selain itu, workflow. Kalau kita nak buat satu renovation project, kita dah tahu skop. Kadang-kadang kerja ni dia kena, satu kerja ni kena siap dulu baru boleh kerja ni bersambung. Dia punya arrangement of work, macam mana cara kerja ni dibuat. Takkan kita nak pasang ceiling dulu baru nak buat kerja electrical, bukan? Maksudnya kita kena siapkan dulu kerja-kerja electrical, kerja-kerja plumbing kalau ada, kerja-kerja aircon, baru kita boleh pasang ceiling. So benda-benda macam tu juga kita akan beritahu anda supaya nampak, oh macam ni cara dia. Tapi bila anda nampak, orang lain ni buat macam ni, anda sudah ada maklumat bahawa benda itu tidak betul, untuk elakkan kesilapan.